Assalamualaikum semua. Hai. Ayumi di sini. So, minggu lepas kita dah cerita mengenai cel shading. So, hari ni kita nak belajar pula mengenai palette warna. Kalau bagi saya, untuk memudahkan saya mewarna dalam komik, saya lebih suka kaitkan warna dengan psikologi. Mengapa psikologi? Psikologi ni dapat membantu memberi satu impak kepada pembaca, memberi satu emosi yang senang untuk menyentuh hati dan perasaan pembaca. Jadi macam ni kita nak tentukan psikologi warna ni, kita boleh ekstrak daripada roda warna. Macam kita tahu, warna merah, oranye, kuning ni lebih dikaitkan dengan warna-warna panas. Macam namanya juga, ini memberi impak emosi yang panas. Dan kemudian sebaliknya ialah warna-warna sejuk, memberikan impak emosi yang macam juga sejuk, contohnya sedih, tenang. Okay, daripada panas dan sejuk ni kita boleh ekstrak lagi kala-kala ni. Contohnya warna merah. Merah boleh memberi kepada semangat, marah dan juga ketegangan. Seterusnya ialah warna oranye kuning. Oranye kuning ini lebih dekat kepada ceria, sunshine, gembira, happy, kanak-kanak, yang boleh stimulate perasaan ceria. Next ialah warna hijau. Hijau sudah tentu kepada alam, agama, tenang dan juga fresh juga. Dan kemudian next ialah warna biru. Warna biru juga kepada ketenangan, kepercayaan dan juga kesedihan. Dan kemudian warna purple. Purple bawa kepada elegance, kekayaan dan juga kesedihan ataupun depression. Next ialah warna pink. Pink sudah tentu kepada kasih sayang dan kelembutan. Jadi macam mana kita nak apply warna-warna ni dalam komik? Contoh yang pertama, ini contoh untuk warna-warna sedih, depression. Okay, macam dekat panel ni saya gunakan warna purple. Dan juga lebih kurang macam monochrome untuk menunjukkan kesedihan dekat situ. Next ialah warna biru. Macam ni saya gunakan warna biru yang gelap untuk menunjukkan perasaan yang depression dan sedih yang keliru. Okay, itu untuk warna sejuk. Next, warna yang melambangkan happy atau ketegangan. Contohnya macam dekat sini, kita nampak kat sini kan, semua orang kelam kabut. Jadi warna merah ni kita boleh nampak terjadi ketegangan. Jadi kan satu perkara yang kelam kabut, satu yang semua orang macam apa yang berlaku ni. Jadi next pula ini. Yang ini macam kita boleh nampak dia ada pelbagai emosi dalam satu page. Emosi ni boleh nampak daripada sini. Daripada sini buat ni happy, dan kemudian beralih kepada ketegangan. Macam mana kita nak gunakan? Okay, contohnya dia mula tadi kita kata happy kan, tapi happy kat sini dia sebenarnya dia sangat happy berjumpa dengan pemain kegemaran dia. Jadi saya gunakan warna biru untuk menunjukkan kepercayaan dia kepada mereka ni. Dan kemudian tiba-tiba dia dah happy, semangat jumpa dengan orang semua ni, dan tiba-tiba bertukar menjadi ketegangan sebab tiba-tiba bola datang kan. Siapa tak takut? Jadi kita gunakan warna merah, warna oranye, warna panas ni untuk menunjukkan suasana yang tegang. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, dekat sini pula saya gunakan warna pink ataupun warna yang lembut, warna kasih sayang. Sebab kalau baca komik ni, panel ni menunjukkan Profesor Afka memberi kata semangat kepada Fizi. Jadi bila Fizi terbaca benda ni, dia menunjukkan emosi yang macam wow, lembut, rasa macam kasih sayang kepada profesor tu. Itu contoh-contoh apply warna psikologi di dalam komik. Warna juga boleh membantu dalam menunjukkan flashback untuk membezakan masa sekarang dengan masa flashback. Jadi selalunya orang akan, untuk yang flashback ni dia akan tukar colour. Contohnya macam ni. Sini saya gunakan warna monochrome grey.
Selain daripada grey, boleh juga gunakan warna-warna sepia. Itu warna sepia ni warna gambar lama. Ya, benda ni sebenarnya dia extract daripada gambar lama. Contohnya macam kita tengok gambar lama, dia dah jadi warna kelabu, lepas tu jadi warna coklat. Jadi kita boleh apply benda ni dalam komik. So kemudiannya kalau cari warna-warna ni dan still macam tak jumpa juga warna yang kita nak, kombinasi warna yang kita nak, jangan risau, kita boleh google. Contohnya macam ni, kita cari saja happy colour palette. Jadi kita boleh tengok contoh, banyak contoh menunjukkan warna-warna yang menunjukkan kegembiraan, happy. Yang benda-benda ni kita boleh try lah. Contohnya macam nak guna pada colour-colour pink, warna yang menunjukkan kegembiraan. Selain daripada lagi yang kedua, warna depressing colour palette. Macam kita boleh tengok warna dia pun warna yang gelap, warna yang pudar. Contoh lah colour depression. Ni kalau nak try cari daripada Google lah. Sampai sini sajalah kita punya pelajaran pada hari ni. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, jangan lupa hanya drop saja komen di bawah. Dan insyaAllah saya akan jawab semampu saya. Okay? Adios. Terima kasih. Bye.